2-3 hari lepas ni ada usul yang menggantung dia ke Parlimen selama 6 bulan kan. Lepas pada tu hari ni, selepas pada sidang media Pembangkang semalam kan. Lepas sidang media Ketua Pembangkang kan. Lepas tu hari ni bahaskan, usulkan perkara tu. So itu yang aku tak tengok hari ni. Apa yang terjadi kat Parlimen tu. Aku tak tengok mana, aku tak hari ni aku tak follow lah tu. Aku tanya kau dah kau tahu lah kan cerita tu macam mana. Pasal aku tak follow, hari ni aku tak follow Parlimen tu. Sebab aku sibuk dia, aku tak follow lah. Dah cuma tengok-tengok melalui ni macam ni pun cakap tak berhenti ya. Tak berbahas pun cakap tak berhenti. Kena aku juga. Allah. Okay. Aku cuma tanya pandangan hang tak jawab. Dah hang tu kata apa. Aku nak jawab lah tapi hang tak berhenti. Okay. So Timbalan Menteri menangguhkanlah usul tersebut. Menangguhkan usul pengundian tersebut. Macam itulah, menangguhkan pengundian ke menangguhkan usul ke macam itulah. Cuma aku nak tanya, kau tahu tak pasal apa yang Taqiyuddin cakap dekat dalam Parlimen tu? Dia pasal apa? Seolah-olah mengulangi peristiwa Mali. Okey, lagi? Sebab aku dengar macam tu, aku tak follow Parlimen sehari 2 hari aku sibuk. Dah selalu aku follow kak. Tadi yelah, kes ni daripada bulan 10 lah. Ya, bulan 10 tu aku tahu yang kata yang kata itu dia dah tarik dah minta maaf tu kan. Kan menteri dah jawab. Mana ada dia tarik balik, dia tak tarik balik dan minta maaf. Menteri dah jawab kan, dalam Parlimen dah jawab kan, dia kata kan benda tu. Dia dah jawab tapi Taqiyuddin tak tarik balik dan minta maaf dalam Parlimen. Sebab itulah Tan Sri Speaker sehingga ke waktu semalam, Tan Sri Speaker tunggu bila Taqiyuddin nak buat permohonan maaf dan juga tarik balik. Sebab surat yang usul daripada YB Pulai itu adalah supaya YB Taqiyuddin ini, Kota Baru ini minta maaf dan tarik balik di dalam Parlimen. Sehingga semalam tidak ditarik balik dan minta maaf dalam Parlimen. Bahkan hari ini pun tak ada tarik balik dan permohonan maaf daripada YB Kota Baru. Habis yang usul ditangguh tu? Macam mana pula yang usul ditangguh tu tadi? Tahu itu keputusan Timbalan Menteri ke keputusan apakah? Tapi tadi segala bukti-bukti telah dikemukakan oleh Timbalan Menteri KDN itu sendiri. Tentang modul, tentang pemberitahuan. Jangan tarik pemberitahuan kepada apa? Habis dah abang? Ada lagi. Pemberitahuan tentang maklumat modul tersebut akan berlaku di di Masjid Rusila. Semua telah dimaklumkan, tetapi dimaklumkan secara orang kata minima sebabnya dia adalah satu modul kerahsiaan. Apa yang dilakukan oleh APNM itu sendiri adalah macam kalau Taqiyuddin pada dalam Parlimen itu mengatakan masuk ke dalam masjid dengan pakai kasut. Hakikatnya tidak. Tidak ada bukti pun. Habis dah sayang, air tak ada. CCTV menunjukkan kasut tidak dipakai pun oleh APNM tersebut. Kemudian kata serbuan pun tidak ada serbuan. Tidak ada penggeledahan. Yang ada adalah APM tersebut masuk ke dalam masjid, membaca Al-Quran, iktikaf dan juga melakukan menunaikan solat. Tapi yang dia katakan kereta yang parking di hadapan rumah Tok Guru. Habis dah. Itulah abang ambil air. Air. Habis. Parking. Parking di hadapan rumah. Ada masalah ke dengan parking? Persoalannya tu kat situ je timbul persoalan tu. Yelah, persoalan kepada engkau, adakah kereta tersebut kereta kebal? Okey, habis hitam naik. Tak ada orang. Habis hitam private account. Habis hitam naik. Jangan risau. Hadi Awang, Edit. Hadi Awang tak naikkan kau menjadi panel. Aku naikkan kau jadi panel. Cepat request. Cepat. Habis hitam walaupun habis hitam ni Hadi Awang kata tak naikkan dalam room dia, tak apa. Meh naik dekat room Ummu Al-Fatih. Ummu Al-Fatih sanggup menerima Pak Habis Hitam sebagai panel.
Kenapa kau trigger sangat ni Abang Hitam ni memang? Tak ada apa-apa. Aku saja kacau dia sebab dia akan koyak bila apa? Tak ada Bila istilah sampai koyak macam tu. dia dalam politik tak ada istilah koyak. Dia akan panas. Dia akan panas dengan kenyataan dia adalah sebab ni kenyataan Hadi Awang sendiri. Dah Abang Hitam tak akan Sebab Hadi Awang tak naikkan dia. Sebab kerana dia bukanlah pejuang yang berani naik ke room-room pembangkang, room kerajaan. Sebab Akmal pun berani naik room kerajaan. Engkau pun Eden adalah pejuang di room kerajaan. Kau pun layak naik kat room Hadi Awang. Aku tahu. Abang Hitam dia tak berani. Abang Hitam dia hanya berani komen dekat bawah. Lepas tu bila dia naik atas, dia akan cakap Umulah yang terpaling itu. Lepas Ustazah, dia lah terpaling ekonomi. Semua benda dia tahu. Ini kalau ayat-ayat Abang Hitam. Saya ulang, Abang Hitam kalau nak naik ke dalam rumah Hadi Awang, waktu inilah momennya Abang Hitam kau naik dalam room aku. Nanti aku akan promote rumah orang lain. Aku akan promote engkau di dalam room Hadi Awang untuk menjadi panel. Menjadi panel sebab bila naik room lepas naik room Ummu Al-Fatih akan bagi tahu ke Hadi Awang bahawa Abang Hitam telah melangkah naik satu step. Pejuang Perikatan Nasional, dikatakan ahli UMNO itu sendiri. Ini pejuang hitam. Macam mana nak baca skrip? Aku tengah memandu. Kalau aku buka voice chat ini adalah peluang untuk korang naik. Sebab tidak ada orang kata apa, kau kena tunjukkan, ini. Kau hanya perlu bagi tahu saja di mana perlu kita cari apa yang kau cakap. Nampak tak? Ini adalah kelebihan voice chat. Aku malas nak layan puak-puak kerajaan. Sebab itulah kau masih kekal di bawah dan tidak diangkat di dalam room Hadi Awang. Okay, silakan Eden. Tadi Eden. So kenyataan di dalam parlimen itu dibacakan oleh YB Pulai dan juga YB Bangi. Ulang lagi kenyataan handset parlimen oleh YB Taqiyuddin. Seperti mana I will open fire. Kemudian kata tentang peristiwa Mamali. Bayangkan di dalam parlimen itu disebutkan tentang insiden peristiwa yang sangat menyayat hati. Sehingga sekarang peristiwa berdarah itu kan orang kata tak mampu kita kenang. Tetapi seorang YB dengan tuduhan-tuduhan dan tidak dapat dibuktikan. Hatta selepas dalam parlimen, di luar parlimen mengatakan saya ada bukti CCTV dan sebagainya, tidak berani dipaparkan oleh YB Kota Baru tersebut. Kadang-kadang kenyataan ni mesti ada asas. Hadi Awang, naik Hadi Awang. Tak, nanti tengok kau ni. Sini. Panggil-panggillah Hadi Awang kau nak naik Hadi Awang. Aku dah kerja sikit. Dia kadang-kadang tu mesti ada asas. Seseorang MP ataupun ni wakil daripada mana-mana parti lah, tak kisahlah. Apabila membicarakan dalam parlimen, dia orang mesti ada asas dia. Daripada apa asas dia untuk bercakap macam tu kan. So benda macam ni, yalah kan, siapa yang nak bercakap dalam parlimen tu tak? Mesti ada bersebab. Yelah, apa asasnya? Asas dia? Itu asas. Main potong-potong line pula, geram aku. Aku cakap potong line pula. Apa yang potong line tu? Tak, orang sebelah ni lah. Aku duduk berbaris je potong line. Cepat, kenapa Hadi Awang tak naik? Hadi Awang, kita nak sembang pasal Abang Hitam ni. Tak adalah. Pasal Abang Hitam tu. Abang Hitam sebab apa? Aku tak cakap lah apa asasnya. Aku ketinggalan bas. Kenapa? Sebab kau daripada tadi aku naik Abang Hitam ada rumah Hadi Awang. Abang Hitam rumah Hadi Awang. Mana ada daripada tadi? Tadi? Aku kacau. Dia dah belah dah tu sebab dia tak berani naik. Yalah, lepas pada tu tiba-tiba kau cakap Abang Hitam rumah Hadi Awang. Abang Hitam rumah Hadi Awang. Itu rumah orang lain. Aku nak Hadi Awang naik. Kau panggil lah kau nak panggil Hadi Awang naik. Nama dia. So sekarang ini kau bagi tahu aku apa asas kepada kenyataan Taqiyuddin tu. Sebab tu kita cakap setiap kataan yang dikeluarkan oleh pada mulut MP ni, tak kisah daripada side kerajaan ataupun bangkang, mesti ada asas dia untuk disampaikan. So benda macam tu dia dah sampai, kalau kata maklumat tu, kalau kata bagi pandangan dia, asas dia macam ni, pandangan pihak sebelah sana, asas tu tak betul, betul ke lah, penjelaskan lah, itu je. Mungkin dia ada asas dia kata macam tu kan. Aku nak berkata lebih-lebih pun, aku bukan berada di situ. So bagi aku, yalah, macam aku dah cakap lah, CCTV tak menunjukkan pun. Yalah, mungkin jadi dia ada, benda itu mencalarkan credibility APMM.
Tak juga. Sebab mungkin kalau kata Kenapa tak juga? kalau Tuduhan tak kau tahu tak? kalau Tuduhan kata tak masuk ke bersuara, dalam tak, masuk dengar. ke dalam Kalau tak- masjid pakai kasut. Weh, satu Malaysia tahu pasal benda ni. Persepsi telah dibina, Kalau naratif telah dia- dibina, dia macam sentimen telah dibina. Dia macam ni Mo. Kalau kata tak bersuara, rakyat akan menilai kod lain. So sekarang ni dah masing-masing dah ada hujah masing-masing, dah keluarkan pendapat masing-masing, dah cakap dia. Kalau kata dia tak keluarkan pun, orang lain akan fikir kod lain, fikir naratif macam lain pula. So sekarang ni huraikan benda tu, simpulkan, tuntaskan. So dah tuntaskan dalam parlimen, so masing-masing ada hujah masing-masing. Pandangan kawan ni macam ni, pandangan kawan ni macam ni, jawapan kawan ni macam ni, jawapan kawan macam ni. So benda tu bagi aku, kita katakan nak katakan fair lah kan. Kau seorang bertanya, seorang menjawab. So seorang dah dapat jawapan, seorang dah terima jawapan. So kat situ yalah aku 1045 bagi dekat aku. dah Mana masing-masing. macam tu? Kita Masing-masing. cakap ini tentang kuasa besar Ya. media sosial. Kita Yelah, tahu modus sebab- operandi Perikatan Nasional ni, dia akan berdegar dekat parlimen. Kemudian dia akan cut MP dia MP dia cakap macam tu, dia buat satu naratif. Tak juga. Ini dia modus operandi Perikatan Nasional, Itu- nak gambarkan, sampaikan ada kan nak membunuh pula, membun pula. Itu Membun tafsiran. pula. Itu tafsiran. Bukan tafsiran, itu dinyatakan di dalam parlimen. Itu tafsiran daripada orang cakap apa? Yalah, tafsiran daripada pihak-pihak sana. Kadang-kadang tu kita kena Bukan, tengok pula. bukan. Yang aku cakap ni bukan tafsiran. Ia adalah satu kenyataan handset parlimen. Yalah, betul lah. Maksud macam aku jawab tadi lah. Aku cakap dia bertanya dan apabila bertanya dan dia dapat jawapan. Jawapan yang ditanya dia dah dapat. So asas dia kata dia tentu ada asas dia, point dia untuk disampaikan. Okey. Eden, kalau kita cakap tentang asas, apa asas kepada untuk cakap tentang satu peristiwa ini? Ya, betul. Maksud aku okeylah macam kata kita bukan berada di side dia, bukan berada di tempat dia orang tu. Dia orang tu ialah orang cakap apa? Mewakili tau suara. Apabila tertengok macam tu terjadi, so mesti ada berhak, ada persoalan yang perlu dilontarkan. Kalau kata benda tu dah dijawab, kalau rasa benda tu dah terjawab dapat asal, okey, tak ada masalah. Kata cuma persoalan ini salah ke? Bertanya demi orang cakap apa? Nak mengetahui situasi sebenar tu, apa yang berlaku. Bagi aku, satu pertanyaan perlu dijawab dengan soalan, dengan jawapan. Dan jawapan telah diberikan. So daripada situ dia mungkin ada asas dari pula. Oh, kalau kata jawapan ni bagi jawapan A, dia jawab A, dijawab dengan jawapan A. Okey lah, mungkin ada yang B, sebelah B pula jawab pula soalan macam tu. So benda ni bagi aku, setiap MP dia bersuara tu di atas nama nakkan satu jawapan yang pasti. Kalau kata okey, kerajaan dah jawab, okey, rakyat pun dah dengar, oh ini jawapan dia, tak salah pasal aku kena bertanya. Memang parlimen tu tempat untuk bersoal jawab. So kat mana yang dikatakan silap je tu? Tak boleh kalau kata macam tu, okey, tengoklah ke munafikan ke apa ke, biar je tu. Tak nak bertanya kepada pihak-pihak berwajib. Macam tu lah. Contoh macam ni, isu terbaru ni LGBT lah apa semua kan. So macam kata pihak pembangkang akan berhak lah bertanya kepada kerajaan, macam mana situasi ni macam ni boleh terjadi. So apa solusi, apa tindakan kerajaan terhadap untuk membendung isu-isu macam ni. So itu tugas kami sebagai pembangkang yang melaksanakan kerajaan nak menjawab persoalan. Yang tugas kami bertanya, mengusulkan apa beza bertanya macam mana bertanya dengan tuduhan? Perlu tak perkataan seperti I will open fire? Sebab tuduhan macam aku cakap tadi lah, kalau saya lepas tu tuduhan membawa senjata pula, dia macam ni Mo. Setiap tuduhan ada jawapan. Kalau tuduhan tak betul, kalau jawapan tak betul dah dijawab, dah membetulkan tuduhan tu. So di sini macam senang je. Senang je kau cakap. Bermaksudnya setiap pertuduhan, macam kita kata apa-apa kes pun, kamu pertuduhan dah ada jawapan. Itulah maksud dia di sini. Dia bersuara tu. Tak kisahlah bagi pihak-pihak tertentu dikatakan tuduhan. Bagi pihak sini dikatakan pertanyaan. So benda tu kita anggap benda tu
Yalah, masing-masing ada pendirian masing-masing kan. Macam kata okey MP Pembangkang. Dia bertanya nakkan jawapan dan pihak sana memberi jawapan. So tuduhan bagi pihak korang nak tafsir tu dari sudut tuduhan, terpulanglah. Tapi setengah rakyat. Ya Allah, kau mesti tak dengar ni kenyataan Taqiyuddin. Sebab tu kau boleh cakap macam ni. Ha? Apa pula? Tak ada, aku tahu maksudnya. Sebab kau gaya kau cakap macam benda tu tak ada ni. Kau tahu tak implikasinya Tam Jebat tu dia buat satu video tahu tak? Dalam tu dia siap cakap, siap tunjuk gambar apa tau. Tu tentera Isra masuk dengan bersenjata, pakai kasut semua. Kau tahu tak benda sampai jadi macam tu? Siapa betul? Dan video tontonan dia itu kan sehingga petang tu dah nak menghampiri. Masa 600,000 masa aku tengok. Dah, tugas Pembangkang. Tu belum lagi yang orang repost. Belum lagi yang orang share. Kau kena jauh nak pergi ke influencer buat apa? Sekarang ni bukan masalah influencer tu. Kita bercerita pasal lain. Yang kau masuk ubat influencer tu buat apa? Ia adalah hasil daripada video daripada kenyataan Taki tu. Sebab tu aku tanya, dia mesti ada asas. Dan asas untuk dia membuat pertanyaan tu. Kalau kata dia bagi korang cakap tuduhan kan. Bagi aku itu satu pertanyaan. Bukan tuduhan. Bila kata pertanyaan ataupun korang kata tuduhan dah dijawab. So dah dijawab tu, menjawab pada pertuduhan yang kau kata tu. So kat mana yang silapnya? So cuma sekarang ni, jangan buka. Sekarang ni mesti ada asas lain untuk memperkuatkan hujah tu. Tu je. Sebenarnya tak ada isu pun. Masing-masing dah menjawab kan. Set A bertanya, set B menjawab. Lepas tu set B bertanya pula, set A menjawab. So benda macam tu kita rasakan satu hujah yang Kiranya kau rasa lepas ni okey lah, senang lah buat tuduhan. Tuduhan ini kepada penjawat awam. Buat tuduhan kepada penjawat awam. Nanti kerajaan explain lah. Buat je tuduhan yang semaksimal seperti ini. Bukan tuduhan. Bayangkan ada orang tuduh apa? Polis. Ada orang tuduh polis masuk masjid pakai ini, bawa senjata lah semula. Lepas tu bawa pula dalam parlimen, biar parlimen menteri-menteri yang terangkan. Bukan tuduhan. Semudah itulah. Bukan tuduhan. Macam aku cakap, mungkin tafsiran kau tuduhan, tapi kepada MNC itu mungkin sebagai satu persoalan, pertanyaan. Itu mungkin orang nampak kan seolah-olah kata yalah kan nak buat persepsi kan. Enggaklah tuduhan di kasar sikit lah. Kita kata tuduh lah. Macam tu lah. Padahal kalau kata ikut dalam sidang parlimen itu sebagai pertanyaan. Tak? Perlu dijawab dengan jawapan. So bagi korang, kau cakap anggap itu sebagai satu. Kau ulang-ulang Kau tak nak defend penjawat awam. Dan kau memilih untuk mendefend penfitnah yang telah lepas tu melibatkan memali pula. Tutup. Apa sah kau tengok dari mana indikator kau tu mengatakan yang aku ni tak menyokong penjawat awam. Yalah. Sebab yang telah dituduh ini adalah penjawat awam. Ya, aku faham maksud kau. Macam aku cakap tadi lah, kau ni kata tuduh, aku kata persoalan, pertanyaan, bukan tuduhan. Itu kau kata dituduh. Macam mana pula tak tuduh? Kan ada kenyataan pakai kasut masuk masjid. Iyalah, kalau kata benda tu tak betul dah dijawab. Itu bukan mana boleh main tuduh-tuduh macam tu? Kau tuduh penjawat awam. Dah lah tak tarik balik lah. Okey, sekarang ini bukti dah jelas. Memang CCTV menunjukkan penjawat awam iaitu APMM itu. Kalau macam tu, kenapa tak tarik balik dan minta maaf dalam parlimen? Kalau macam tu susah dah masuk sidang parlimen. Susah tak aku nak tanya kau? Kau dekat dalam, engkau dengan aku. Kalau kau salah, susah tak kalau kita nak minta maaf dan tarik balik? Aku nak tanya. Baru ingat apa yang kita berbahaskan dalam room Waledang itu. Pasal fungsi MOF. Baru ingat. Okey, sama boleh tadi. Fungsi MOF. Okey. Tak ada, bagi aku itulah. Dia susah macam sangat ke? Sangat ke nak minta maaf dan aku nak tanya soalan. Bukan, dia bukan susah. Dia benda tadi. Seorang di parlimen yang telah membuat kenyataan, asal masuk rumah Al-Fatih mesti ada orang call. Lepas tu nanti dah turun.
Tak ada. Bagi aku itulah kan. Bagi kau mungkin pertuduhan, bagi aku mungkin pertanyaan. Dia berbeza. Kita kata konteks ayat tu berbeza tapi maksud yang sama. Tahu tak? Macam kata untuk mendapatkan satu jawapan. Kan? Sama mu? Sama. So benda ni pun dah pertanyaan dah macam dijawab. ni. Pertanyaan ni aku ajar. Okey, aku ajar kau sekarang cara untuk bertanya. Okey. Itu bahasa Okey, kau. Itu aku bahasa tanya. kau. Okey, Eden, betul ke YB Eden Kulim. YB Kulim, saya difahamkan di Marang ada berlaku, betulkah ada berlaku APMM telah masuk ke dalam masjid dengan memakai kasut, melakukan operasi penyamaran, penggeledahan yang sehingga mendatangkan ketakutan kepada komuniti penduduk Marang itu sendiri. Betulkah ahli parlimen menteri betulkah Menteri KDN contoh, bukankah itu pertanyaan? Tetapi kalau you baca sendiri kenyataan Hansard Parlimen, dia telefon lagi. Takkanlah baru balik kelas insentif. Takkan baru balik kelas insentif asyik nak kena call lagi. Cepat, siapa nak lawan dengan Aidin? Okey. Aduh, aku dah call pula. Dah. Apa kejap aku naik balik. Kejap aku naik balik. Tengok, mestilah Kejap. orang suruh kau turun. Tak, Mesti bukan. kawan kau suruh kau turun. Bila naik rumah aku ada orang telefon. Tak, bukan. Macam aku jawab macam tadi dah kan. Bagi diri kau anggap satu tuduhan. Bagi setiap orang macam kata dia orang tu pertanyaan kan. Pertanyaan ni macam aku cakap tadi dia lah. Yelah, kenapa nak kena kaitkan dengan Mamali? Itu kau tanya MP tu lah jawab. Kenapa nak kata Mali? Macam aku cakap awal tadi ada asas. MP itu adalah Kota Baru. Yelah memang lah bermaksud di sini ada asas dia nyata macam tu. Kau tak rasa sampai hati ke MP Kota Baru tanya pasal Memali? Memali itu sinonim dengan apa? Sebab kenapa persoalan ni? Kenapa kereta di parking park depan masuk guru? Ya Allah, apa masalah dengan kereta parking? Itu persoalan dia. Persoalannya cuba kau bayangkan. Kau tengok tak gambar kereta yang YB Syahid tunjuk tu? Okey. Lepas tu kenapa? Kenapa takut sangat dengan kereta yang memaking di situ? Astagfirullahalazim. Itu namanya paranoid. Paranoid terlebih-lebih. Sebab tu kita nak jawapan. Sebab tu kita tanya dalam parlimen. Nak jawapan. Yelah, kau bayangkan. Kau bayangkan kau punya paranoid tu sampai kereta tu pun. Kau rasa macam ketakutan. Dah kenapa? Sebab persoalan dia tu tempat parking kereta khas tu dah ada kat tempat tu. Tapi kenapa perlu parking situ? Itu orang nak tahu. Kan? Tak, apa masalahnya? Ada kelarangan ke? Sekarang kau kat nombor. Kau hati-hati. Kau drive nanti dok menyembang macam ni nanti kan jadi ni pula kan hati-hati ya. Alhamdulillah aku dah banyak kali dah buat live sambil memandu. Takut juga sebab kalau kita ikut kepada atau undang-undang ni bila satu kesalahan ni. Kenapa pula kesalahan? Bermain telefon kan. Bermain telefon tak adalah sekarang ini telefon ni kalau kita letak kat bawah. Okey saja ini. Iyalah, betul lah tu kan. Aku ingat aku pandai aja. Aku takut kau letak kat telinga, itu yang jadi masalah. Kalau meletak kat telinga, aku boleh masuk dalam tudung Edin. Okey. Baik kau jangan buat telefon macam tu. Sebab tu kata bila sembang dengan seorang wanita lelaki ngalah. Betul lah. Betul. Tengok bila tak boleh ni kau main genderism. Takkanlah kau sampai last bila bersembang dengan wanita ni. Betul lah kita kata. Kenapa korang suka guna hujah macam ni? Bukan mana ada. Adakah ini hasil daripada camp kau hari tu? Macam mana camp kau? Okey tak camp? Ini adakah satu penghinaan tak kan? Macam soalan tu ini satu bukan ada tak aku mengeluarkan perkataan macam ni tak kan? Macam mana? Okey cuba kau cerita camp motivasi macam mana? Hari tu biasa. Motivasi pula
Kok takkan aku pergi overseas motivasi kau kagak ah. Kau katakan kan ada camp motivasi dekat homestay ke resort hari tu 27 hari bulan. Kau ni pening aku rasa itu sebab tu kalau kau tak tahu mu jangan buat cerita mu nanti jatuh fitnah Ya mu. Allah, kau sendiri yang mengaku kau lupa ke camp motivasi insentif tu? Bila masa yang aku siapa yang menjakat tu sebenarnya siapa yang Camp insentif bersama Barisan Saitro Perikatan Nasional. siapa yang cakap situ siapa yang cakap aku tak nak Ya keluar dari Allah, kenyataan tak dia tu. payahlah buat-buat lupa Edin. Sebab yang keluar tu Kau siapa tu mengaku dekat Pakcik Sabri. Lepas tu Pakcik kau Sabri. dekat aku. Pakcik Sabri. Kalau ada kesempatan kau akan pergi. Pakcik Sabri yang keluarkan kenyataan tu. Tak ada aku masalah cakap lah. tu. Nak tanya je macam mana suasana camp motivasi tersebut. Sebab benda tu bukan berlaku sekarang. Sebab tu aku cakap satu tuduhan ni. Tak, macam mana pula kau yang cakap lepas tu kau menuduh diri kau sendiri? Dah menuduh pun Pakcik Sabri yang buat naratif tu sebenarnya dia Mana cakap ada benda tu. naratif apa bendanya? Kau sambut Nampak benda tak? tu. Aku sambut apa? Betul Aku kita tanya cakap lah. Kita sajalah tanya. dia Macam tahu mana tak? kau punya kelas insentif tu. 20 Okey tak? Apa poin-poin yang kau dapat dia- nak hentam kerajaan? dia tahu tak 25 hari bulan 11 kan 25 hari bulan 12. So benda tu kau orang yang buat tafsiran sendiri pandai-pandai sihat. Kau yang cakap. So aku kalau bukan bulan 11, maksudnya bulan 12. Kelas maksudnya insentif tu. Pakcik Sabri lah yang tersilap. Kau tiba-tiba dekat Tak apalah kalau tersilap. Maksudnya kelas insentif tu bulan ni. Okey, kelas insentif tu bulan ni. Siapa yang cakap kelas insentif tak okey. insentif? Maksudnya kau belum menghadiri kelas insentif tu lah. Ini iklan insentif apa pula dah. Aku tak faham. Umur dia pusing tajuk hari tu pula dah. Minum dulu. Maksudnya belum. Weh. Maksudnya belum menghadiri kelas insentif. Betul aku faham. Umur tu Tapi apa cerita tu? Ya, aku rasa kenapa dia awak tak naik Sebab aku rasa sebab kau kat atas lah. Dia awak kenapa hang tak naik? Okey dah hang nak naik dengan dia awak aku turun dah. Mungkin dia awak tengok aku tak ada dia tak naik. Okey aku turun dah. Okey Assalamualaikum aku dah kerja sikit. Okey. Mana dia awak? Okey Assalamualaikum. Nanti free tak sembang lain. Okey bye. Assalamualaikum. Dah dia awak tak ada dah. Nak sembang dengan Dindong. Sembang dengan Bancor lah. Lama tak sembang dengan Bancor. Rafizi sikit Bancor. Saya relax je ni. Nantilah saya ada benda nak cakap. Tapi sebab saya drive ni saya tak take for the maksudnya secara serius sangatlah. Sebab esok berkemungkinan besar saya akan bawa satu tajuk mengenai rasuah lah, mengenai reformasi dalam rasuah, reformasi yang terkait dengan rasuah. Macam tu lah lebih kurang. Dengar tak suara saya? Dia cakap seorang-seorang ni macam tak respon. Tak ada orang respon ni macam takut macam cakap seorang-seorang. So mungkin tengoklah kalau semua lepas solat Jumaat. So kita borak mengenai rasuah. Kalau nak selit mengenai pun dalam buat live kan. Masuk live orang je. So InsyaAllah lah panas sedikit kan. Mungkin lah. Dan ada beberapa kenyataan yang saya nak buat juga esok. Wah macam tu Abang Cho ni kita invite dia. Busy lah tu kan. Malam ni sebab tengok saya pun tak tengok room lain tadi. Ada orang suruh saya tengok dekat room Pan Garing tadi. Tengoklah. Tengah settle-kan nak pergi Bangi ni. Lepas tu ada kunci kereta pula tak jumpa. Macam tu lah cerita dia. So tak apalah saya nak tutup dulu. Okay. Saya dengar room lain lah. Korang mesti tengah dengar room lain kan? Ke ada okay dulu. Saja je buka. Dan ni pun nak dekat Jenderam lagi. Jenderam ni pun tak banjir pun. Kalau ikutkan Jenderam ni tak banjir. Selalu Jenderam ni dia akan banjir tau. Kalau heavy maksudnya hujan yang berterusan. Tapi setakat ini tak banjir lah. Okay, tak apa.
Nanti jumpa lagi lain masa lain hari. Saya pergi ronda-ronda juga room lain. Okay, sorry guys. Tak ada apa-apa pun. Malam ni saja-saja cakap ngarut-ngarut sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's a great idea.